Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Halim Romli. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk hadiahkan super chat, super sticker, super thank dan juga jadi ahli HRC untuk siri Hard Talk with Halim Romli kali ini. Saya nak bawa satu ucapan oleh Bang Mat Sabu kita, Presiden Amanah yang kini menjawat jawatan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Satu ceramah mengenai pengalaman beliau selama 40 tahun bersama PAS. Juga diselitkan dengan lawak-lawak yang kita tahu Bang Mat Sabu penglipur lara untuk kita semua. Saya nak masuk tadi, saya nampak unit amal. Unit amal PAS, itulah unit yang saya tubuh dulu. Saya bersama dengan Ustaz Bakacik, di bawah pimpinan Tuan Haji Yusof Rawa, kemudian Ustaz Fadil Nur, kami bergerak di dalam PAS, mempertahankan perjuangan PAS, ideologi PAS. Tak kira apa jadi pun, ditangkap berkali-kali oleh hak depan saya ni, namun meninggalkan perjuangan tidak sama sekali. Hadirin sekalian, apabila Tok Guru Ni Aziz meninggalkan kita, Ustaz Fadil Nur meninggalkan kita, saya yang hampir 40 tahun berada dalam PAS merasakan ada sesuatu benda yang tak kena. Beberapa orang pimpinan PAS telah dibeli oleh UMNO. Ni Abdul mengaku dalam satu tipnya, dia mengatakan memang kami ambil duit daripada UMNO. Hamba tahu. Saya dah nampak perjuangan yang berasaskan Islam. Masa itu sifat yang diperjuangkan Islam sebagai ad-din telah mula bertukar kepada Melayu Islam dan telah mula menimbulkan semangat perkauman anti bukan Melayu, khasnya anti DAP. Sedangkan pada tahun 2008 PAS bekerjasama dengan DAP di bawah Pakatan Rakyat. DAP bela PAS di masa itu. DAP menentang darurat di Kelantan. Ini jasa DAP yang tidak lupa. PAS adalah parti yang tidak lupa jasa orang. Kalau kita menang pada tahun itu, DAP duduk dalam kerajaan atau tidak? Pasti dalam kerajaan. Sekali lagi, PAS bekerja sama dengan DAP dan Keadilan pilihan 2013. Lepas 2013, kebetulan Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia. Selepas itu, kita nampak haluan tuju PAS dah mula berubah. Mereka dah mula mengambil sikap dan akhirnya berpisah dengan DAP, berpisah dengan Keadilan. Kita ingat nak pergi ke mana? Nak pergi ke UMNO. Ulama PAS daripada Kelantan mengatakan kalau DAP tolak hudud, harbi. Kalau UMNO tolak hudud, UMNO harbi. Ini ketua penerangan ulama besar di negeri Kelantan yang bercakap hal itu. Ulama itu juga mengatakan bahawa PAS dengan UMNO terlalu beza. Ibarat pengatai dengan pengat pisau. Apa menatai pengat ni? Pengat Sarawak. Sarawak tai UMNO, Sarawak pisang PAS. Masakan boleh bercampur. Balik fatwa-fatwa mereka itu semua.
hanya digunakan sentimen untuk pengaruh ahli menyokong, dan akhirnya mereka mengambil tempat JLC dalam kerajaan semata-mata mencari benda. Begitu juga seorang ulama daripada Perak sekarang naik presiden. Dia mengatakan kalau nak lawan UMNO, belajar daripada PAS. Siapa orang itu? Semua orang tahu, Ustaz Idris Ahmad. Dan dia tukang baca doa untuk memenangkan UMNO dalam pilihan raya ini. Kemudian kalaulah dulu kita bising Akta Hudud 355, pindaan harta untuk membolehkan syariat Islam diperkenalkan, dijalankan, masa itu kita pembangkang. Sekarang kita kerajaan, buat apa kita bising? Bising pun tidak, buat pun tidak. Artinya mereka menipu ahli-ahli PAS. Kemudian seorang naik presiden juga mengatakan UMNO, ni naik presiden PAS ni, kerjanya siang hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Dalam persidangan Agung UMNO tu hebat cakap, hidup Melayu, hidup Melayu, siang hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Betul tak? Melayu. Siapa naik presiden itu? Ustaz Idris Ahmad. Beliau juga baca doa untuk kemenangan UMNO yang nak jual tanah Melayu, yang beliau sebut dalam ucapan-ucapannya dulu bersama dengan saya. Dulu wajib kita mengundi DAP, tinggalkan UMNO. Sekarang UMNO sahabat kita, lain pula bunyinya. Hadirin sekalian, begitulah juga mimpi-mimpi yang lain. PAS, parti ajaran sesat. Siapa kata? Siapa? Sri Mahyudin. Orang kata ada kata Sri nak balik semula dengan UMNO. No way. Amboi, saya dengar waktu itu leganya sahabat baruku ini, teguhnya perjuangannya. Tetapi hadirin sekalian, mereka ini semua main sentimen ahli untuk mencapai cita-cita mereka. Oleh itu ahli-ahli PAS, anak-anak muda, rakan-rakan PAS dulu yang mengundi pilihan lepas, saya harap kali ini undilah saudara Khusairi yang tegas pendirian, yang menawarkan khidmat yang terbaik kepada saudara-saudara sekalian. Sebab kita tidak tahu kerajaan sekarang ni tak nak bawa ke mana. Hari ini MIC umum, mereka tak akan menyertai Perikatan Nasional. Kita tidak tahu mereka ni parti apa. Kerajaan ni kerajaan yang paling kelang kabut. Bayangkan 111, pihak pembangkang 109. Kalau nak mengundi 2 orang pergi berak, jatuh kerajaan. Ini pandemik, tak boleh keluar negara lagi. Besok pergi Amerika, pergi England, pergi Perancis. Dia tanya menteri kita, how do you form the government? Dia kata, no, kami nak habak menang pilihan raya tak? We invite a few MP. We pay them the money. We give them JLC. Hey, bolehkah menteri-menteri kita bercakap begitu di Jepun? Boleh ke tak? Boleh tak menteri-menteri kita bercakap begitu di Singapura? Boleh tak menteri-menteri kita bercakap begitu di Perancis? Macam mana kamu form government? Kami curi wakil rakyat. Mampai hadirin sekalian. Perdana Menteri letak jawatan perkara biasa. Di Malaysia, Perdana Menteri letak jawatan sepatutnya Pakatan Harapan Mesyuarat. Bincang siapa nak ganti. Nak pilih Tun semula kah? Nak pilih Anwar Ibrahim kah? Nak pilih Wan Azizah kah? Nak pilih Azmin Ali kah? Nak pilih Bang Mat kah? Yang penting mesyuarat. Tak selesai sehari, 2 hari. Tak selesai 2 hari, 3 hari. Tak selesai 3 hari, seminggu. Biar masuk muka elok, keluar muka lebah bertumuk. Nak cari siapa bakal PM.
Bila dah buat penyelesaian, ini dia calon kita, maka dialah Perdana Menteri. Di Malaysia pelik, bila Perdana Menteri letak jawatan, ahli parti dia lari. Ini tak pernah berlaku dalam dunia. Masa kempen ni kamilah sayang Tun lah pemimpin Melayu yang hebat. Ni puan-puan bersatu ni hal lari ni. Azmin Ali pun kata kami sayang Tun, kami tak mahu Ibrahim. Akhirnya mereka lah yang menggulingkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hadirin sekalian, parti macam ni, mimpi macam ni patut tuan-tuan hukum dalam pilihan raya lusa ni. Okay. Kena buat pembaharuan politik Malaysia ni. Sebab dah rosak dah sekarang. Tengok sekarang Menteri Luar Negeri kata bawa balik 800 bilion. 82 bilion. Bonyok tu. Orang Slim kan kau kira 82 bilion. Aku pun tak tahu. Dia pergi sana Kementerian Kesihatan kata tak tahu. Perdana Menteri kata tak tahu. Dia pergi buat apa pun tak tahu. Balik-balik kata 80 bilion. Nasib baik ada ahli parlimen bongkarkan kerana dia tak ikut SOP. Makcik Jah kena 8,000 denda tu. Orang yang pakai gelang raung kena. Nu apa? Gangga apa? Sibak gangga ke sungai gangga. Kena tepuk, kena fine dan sebagainya. Dia menteri besi. Itu dia balik. Ini video bonus cerita dulu-dulu. Kita dengar siapa Muhyiddin Yassin dan siapa pula Taqiyuddin Hasan. Cerita. Jadi kepada umat Islam khususnya, berjaga-jagalah dengan fitnah yang ditaja oleh UMNO dan PAS. Jangan biarkan umat Islam binasa kerana termakan hasutan kedua-dua parti. Jika UMNO dan PAS menyangka mereka boleh menang pilihan raya dengan menabur fitnah berbaur sentimen agama, saya ingin berpesan pada kedua-dua parti ini, janganlah mimpi di siang hari. Jauh panggang dari api. Orang Melayu sudah kenal siapa UMNO, siapa PAS. Kedua-duanya 2 kali 5 saja. Seorang perompak, seorang lagi nama saja Islam tapi sanggup bercium mulut dengan perompak. Orang Melayu akan tetap ingat, sewaktu UMNO berkuasa dahulu, kedua-dua parti ini sanggup bermain kayu tiga dan berkhaluat semata-mata untuk meraih laba politik. Bermacam-macam hujah dan istilah Islamik digunakan untuk mewajarkan perbuatan khaluat mereka. Perjuangan kita adalah berteraskan kepada perjuangan Islam, dan selagi kita berpegang kepada prinsip dan dasar perjuangan ini, insya-Allah kita tidak akan bersama dengan Barisan Nasional selama-lamanya, dan kita akan menentang UMNO, Barisan Nasional ini sepanjang perjuangan kita ini, insya-Allah. Jadi selepas itu, selepas langkah Sheraton, mereka bergabung membentuk kerajaan tebuk atap 33 bulan. Dan sebelum itu kita lihat bagaimana UMNO dan PAS bergabung dalam Muafakat Nasional. Itulah politik. Jangan percaya apa yang mereka cakap. Mereka hanya fikir kepentingan mereka pada waktu itu. Dan mereka lupa sejarah-sejarah ini. Boleh kita flashback, kita tengok balik di media sosial. So, janganlah sesekali kita taksub kepada sesiapa parti politik. Apapun Mat Sabu, itulah seorang watak yang begitu berpengalaman dalam politik hampir 50 tahun. Bersama PAS 40 tahun dan kini bersama Amanah dan bersama kerajaan dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan. Suatu jawatan yang sangat-sangat sesuai untuk diri beliau yang berasal daripada keluarga petani. Okey, politik sentiasa dinamik, akan berubah setiap masa, akan mengisi segala macam ruang yang ada. Okey, jangan sesekali kita taksub kepada siapa ahli politik dan juga pada mana-mana parti.
Sekian daripada saya untuk siri Hard Talk with Halim Romli kali ini. Teruskan bagi sokongan, sumbang Super Tank, jadi ahli dan juga belilah produk-produk Shopee yang saya sertakan di bawah ini. Jumpa lagi. Terima kasih kerana beri sokongan. Wassalam.